Hai, salam sejahtera. Nama saya Suziri Suhimi atau Ritz. Saya seorang peguam di Semenanjung dan anda sedang menonton Tapau Semua Law, Kita Celik Undang-Undang. Okey, salam kembali. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah episod yang ke-9 untuk Tapau Semua Law, Kita Celik Undang-Undang. Dan di episod yang sebelum ini saya telah memperkenalkan tagline ataupun moto kita, iaitu Kita Celik Undang-Undang. Dan saya harap moto ini akan berkekalan lah untuk episod-episod yang akan datang. Okey, untuk episod yang ke-9 ini sebenarnya kita nak menyambung perbincangan kita dalam pengetahuan-pengetahuan am berkaitan dengan undang-undang. Jadi kalau kita ingat dalam episod yang sebelum ini saya ada sebut bahawa kita memilih wakil kita di badan legislatif. Okey, jadi setiap 5 tahun akan ada pilihan raya dan kita mengundi dan orang yang menang dalam pilihan raya tersebut akan menjadi wakil kita di dalam membuat undang-undang. Ya, itu adalah teorinya lah, tetapi secara praktikalnya mereka ini mewakili bukan saja kita tetapi sebenarnya lebih mewakili parti-parti politik. Mereka itu the reality is lah. Jadi in a way sebenarnya orang yang menguasai kerajaan adalah orang yang menguasai majoriti di dalam legislatif lah. Jadi ada kecenderungan ataupun kemungkinan, bukan kecenderungan sangat tetapi kemungkinan undang-undang yang dibuat itu adalah undang-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita kena faham Perlembagaan Persekutuan ni adalah undang-undang yang paling tinggi dalam negara kita, di mana tidak ada undang-undang lain yang boleh tak boleh potong dia lah, basically tak boleh potong Perlembagaan Persekutuan dan tak boleh bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi itulah sebabnya kita ada judiciary yang berberasingan untuk semak dan imbang kuasa-kuasa yang ada pada badan membuat undang-undang legislatif dan badan yang mentadbir negara iaitu eksekutif. Okey. Jadi undang-undang ni sebenarnya ya macam saya cakap tadi memang boleh dicabarlah, kita panggil dia punya validity ataupun kesahan undang-undang tersebut. Tetapi dia tidak akan, katakanlah sebagai contohlah, katakan Dewan Rakyat buat satu undang-undang dan undang-undang tu sebenarnya dia adalah bertentangan dengan perlembagaan, dia tidak secara automatiknya akan menjadi bertentangan dengan perlembagaan. Ia mesti dicabar dahulu, mungkin melalui kes dan ataupun semakan kehakiman, tapi ia mesti dicabarlah basically, barulah ada mahkamah akan pronounce bahawa undang-undang tersebut unconstitutional. Saya pun tergeliat lidah nak sebut. Okey, ataupun tidak berperlembagaan. Jadi kalau tak dicabar, undang-undang tu akan stay dan dianggap sebagai valid. Tetapi jika dicabar dan apabila dicabar dan jika ia mahkamah dapati ia adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, maka mahkamah akan pronounce that undang-undang tersebut tidak sah lah. Bahasa yang mahkamah gunakan adalah tidak berperlembagaan. Jadi dengan adanya kawalan seperti itu, maka kerajaan yang menguasai majoriti, apa kita panggil ni, kerajaan yang menguasai majoriti pembuat undang-undang tidak dapatlah membuat undang-undang sewenang-wenangnya lah, tanpa mempedulikan apakah peruntukan yang telah diberikan kepada kita semua di dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, jadi itulah semak imbang yang ada antaranya untuk sistem kenegaraan negara kita inilah. Okey, jadi saya harap saya dapat memberikan maklumat kepada anda semua, sedikit sebanyak pemahaman ataupun ilmu yang baru ataupun ilmu yang mungkin ilmu yang anda dah lupa, dan saya harap tuan-puan bolehlah subscribe channel saya ini dan like. Tak ada paksaan, terpulang kepada tuan-puan. Kalau suka subscribe, tak ada paksaan. Dan kalau tuan-puan
subscribe. Saya amat berterima kasih dan menghargai tindakan tuan-puan subscribe tersebut lah. Okey. Untuk pengetahuan tuan-puan semua, anda semua, saya ada lagi 2 channel. Yang pertama adalah Tapau Semua Fotografi, di mana saya paparkan gambar-gambar yang saya ambil. Saya adalah seorang fotografer yang hobi jugalah, yang agak barulah. Jadi saya sedang belajar dan saya sedang memperbaiki diri di dalam fotografi saya. Saya harap saya boleh lebih maju lagi lah. Dan saya juga ada satu lagi channel, Tapau Semua Band, berkenaan muzik. Saya minat muzik juga. Dan di dalam Tapau Semua Band tu saya main macam-macam instrumen, dan mungkin saya juga nyanyi, ataupun wife saya menyanyi, ataupun mungkin kawan saya menyanyi. Dan saya harap kalau anda boleh tahan muzik yang bingit level hobi, silakan. Okey. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Saya harap kita bertemu lagi dalam episod akan datang di Tapau Semua Law, atau Tapau Semua Fotografi, atau Tapau Semua Band. Okey. Dan jangan lupa, kita selit undang-undang. Selamat.